Mak-mak mesti faham, kalau telekung kita sedap pakai, ibadah pun lebih kusyuk. Isu dia bukan harga, tapi sebenarnya keselesaan. Ni tengah banyak telekung-telekung baru. Dia ada buat year end sale. Dekat mana? Dekat Siti Khadijah. Yang mana nak cari telekung baru ataupun nak hadiahkan telekung, pergi betul-betul dekat depan Ion Bandaraya. Dia buat jualan hujung tahun. Dia start 27 hari bulan November ni sampailah 4 hari bulan Januari 2026. Sangat-sangat banyak pilihan. Sekarang ni kan tengah musim orang pergi buat umrah sebelum musim haji. Boleh beli untuk kegunaan sendiri ataupun nak hadiahkan untuk mak. Kualiti telekung Siti Khadijah tak dinafikan, sangat baik. Telekung untuk dewasa, telekung untuk kanak-kanak, semua ada dekat sini. Untuk kanak-kanak serendah RM80 je. Kalau yang suka travel tu, telekung travel pun ada serendah RM150. Kalau nak beli telekung yang bahagian atas sahaja pun ada juga, serendah RM120 saja. Design boleh tengok sendirilah, sangat-sangat banyak, sangat-sangat cantik. Macam-macam ada dekat sini. Tahlul kit ada, puffy knit bag ada, sejadah eksklusif serendah RM80, tudung printed pun ada dekat sini. Kalau ada kelapangan waktu, bolehlah datang sini. Kalau yang ada membership tu siap ada special off lagi. Setiap minggu ada cabutan bertuah. Sekali lagi saya bagi tahu, tarikh dia start 27 November hingga 4 Januari 2026. Lokasi dia dekat butik Siti Khadijah, betul-betul dekat depan Ion Bandaraya Melaka. New arrival telekung, new arrival kurta, banyak sekarang. Waktu operasi dia pukul 10 pagi sampailah pukul 7 petang. Save video ni siap-siap, nanti pergi. Okay, bye.